Assalamualaikum. Kami akan buat video cara-cara untuk menyimpan bahan kimia yang selamat. Jom. Yang pertama, setiap barang yang disimpan hendaklah dilabel dengan jelas dan tepat bagi memudahkan pengecaman, pengurusan, stok dan pengambilan apabila diperlukan. Okey, yang kedua, kita perlulah guna tempat yang simpan yang betul lah untuk bahan-bahan kimia ni, seperti simpan dan kabinet khas, terutamanya untuk bahan yang bahaya macam pelarut dan minyak. Yang ketiga, menggunakan peralatan penyimpanan yang sesuai seperti rak logam, kabinet berkunci serta bekas khas hendaklah digunakan mengikut jenis dan berat barang bagi memastikan keselamatan serta memelihara keadaan barang daripada kerosakan. Cara yang keempat pula untuk menyimpan barang-barang kimia ni seperti menjauhkan dari orang yang tak berkaitan lah. Seperti orang yang tak ada kat bengkel ni, contohnya simpan dalam tempat yang kunci, hanya staf yang tahu cara guna je boleh akses benda-benda ni. Seperti itu letak tanda amaran lah kalau benda-benda bahaya ni. Yang kelima pula, mematuhi peraturan keselamatan dan garis panduan penyimpanan. Bahan kimia, cecair, mudah terbakar dan barang yang berbahaya hendaklah disimpan di tempat yang khas yang mempunyai pengeluaran baik dan dilengkapi langkah keselamatan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Yang terakhir sekali, kita perlulah sediakan alat keselamatan lah, seperti pastikan ada alat pemadam api, PPA, topeng, glove dan kit tumpahan dekat. Semua staf kena tahu apa yang nak kena buat ketika kecemasan. We'll take a shot, girl, we gon' get fucked up tonight.